Simple je hari ni. Kita makan nasi putih je, cok. Tengok kuah kari kita panas-panas. So kita joki slow and steady, cok. Kita buat campuran dua jenis kuah kari dan ayam. Lepas tu kita tambah kuah royal dan kuah hitam, cok. So tengok brother ni ambil lauk apa ni. So kita punya topping untuk nasi kandar kita ada bawang goreng dan sambal kelapa, cok, ataupun sambal nyoh. Okey. So macam biasa kita ada sotong kari. Okey. Lepas tu kita ada ayam bawang dan sebagainya lah. Kamu boleh try nanti, cok. Memang steady. Kalau belah tu belah Ipoh ni kita memang suka toge. Bendi wajib lah kan. Bendi wajib. So kamu boleh try nanti, okay? Sure. Mana-mana yang tanya dekat mana kita punya kedai ni, kamu boleh search nasi royal Tok Ayah, cok. So kamu boleh tengok lah situ. Macam-macam menu ada, macam-macam lauk ada. So kita punya main sini ayam goreng dengan ayam royal. Kita punya ada ayam bawang juga. So lamb shank pun kita ada. Kita buat masak royal, cok. So jangan risau, jemput datang, cok. Ini kandar cara Tok Ayah original Malay nasi kandar. Assalamualaikum. Sur.